belum 1 hari bulan dah tak ada duit dah. Hmm. Jadi berbalik kepada soalan tu ya, adakah salah satu strategi ASMB untuk membenarkan pengeluaran yang lebih mudah agar para pelabur ataupun para penyimpan duit dia masuk. Kadang-kadang dalam bank account dia adalah beribu-ribu ringgit tapi dia tak nak letak dalam ASB sebab pengeluaran dia tu bukan straightforward. Kalau keluar daripada app My ASMB RM2,000 sebulan. Kalau dari bank boleh keluar semua tapi kena pergi ke bank atau kena hantar wakil. Maybe lebih mudah kalau boleh dikeluarkan macam ada online banking ataupun strategi ASB atau ASMB ni berlainan sebab nak kasih orang masuk tapi nak keluar tu memang disusahkan sedikit. So kita terima soalan ni daripada pelabur-pelabur kita juga actually. And to be fair, I think a lot of people, especially masa COVID, first time kita introduce pengeluaran secara online ni masa COVID lah. Sebab masa tu kita susah nak pergi branch semua kan. So we started with RM500. And then kita tingkatkan slowly RM1,000, RM1,500, sekarang dah RM2,000. So filosofi kita, sebab kita tak nak sama macam savings account, yang orang boleh masuk keluar. Memang boleh kalau dia pergi branch, tapi yelah macam Faiz katakan tadi, dia susah sikit. Tapi we want people to see ASB ni is different than savings account. So ASB ni kita rasa kita dah tingkatkan kepada 2,000. Kalau ada pengeluaran yang nak cepat ke apa, boleh lah. Tapi kalau kita nak orang berfikir nak berjalan ke arah branch, fikir actually perlu ke tak duit ni. Kalau tak perlu simpan je lah. Kan. Tapi kalau betul-betul perlu, we have all the banks, all the agents, branch kita sendiri untuk sediakan tempat pengeluaran. Tapi yalah, daripada behavior, daripada habit yang kita kalau boleh nak terapkan adalah ASB ni adalah pelaburan dan bukan simpanan. So simpanan I think you can put in banks and all that, but kalau pelaburan jangka panjang kau boleh biar dia berkembang dan bercompound jadi lebih lah. Betul. Okay, so korang faham ya? Duit tu dia bukan tak boleh keluar. Dia susah sikit. Kalau lepas working hours pun, mana ada bank bukaan? Tak ada. So kena hati-hati sikit. That's why lah, for some people, credit card tu adalah satu emergency fund yang dia boleh pakai. Just in case lah nak pakai duit banyak, RM10,000. Dalam bank ada RM2,000. Tapi dalam ASB ada RM200,000. Tapi tak boleh keluar pukul 12 malam. So credit card is salah satu cara dia. Tapi bukan pakai credit card tu untuk berbelanja, untuk benda yang kita tak mampu pun. Okay, tetapi tadi kita cakap pasal RM5,000 dan ke bawah. Tapi dekat dalam list ni, ada yang RM500,000 dan ke atas. Untuk ASB ya, bukan ASB 1 campur ASB 2 sebab maybe ada orang pakai ASB financing ke. Tidak. Ini adalah paling banyak pun ASB financing RM200,000. Maknanya RM300,000 dan ke atas tu ada 30,000 orang yang ada duit banyak ni. Persoalan dia adalah tadi Cik Abbas tadi kata ASB ni nak cater lah primarily pada dulu lah mereka yang takut nak melabur. Melabur letak kat mana nanti hilang pula capital. Tapi ASB akan protect your capital insyaAllah. As per what you said, PNB akan jaga. Tapi ada yang orang letak sampai RM500,000 ni. Apakah pendapat Encik Abbas? Adakah mereka ni kenapa mereka buat begini? Tapi ni contoh Encik Wais, kalau saya pergi dekat branch, saya jumpa kes ni tau dekat one of our branch dekat, I think dekat Penang. Actually dia tak adalah nak kata daripada keluarga kaya ke berada, dia kerja, dia ada kedai runcit. Tapi dia antara contoh yang saya nak, kalau boleh ASMB nak tonjolkan. So dia dari zaman 80-an, dia simpan sikit RM10 until now, sampai dia ASB dah penuh lah, and dia biar kat situ. Dia biar je. So for the longest time dia tak keluar, and tahu-tahu dia punya duit dah dekat RM700,000, RM800,000. So a lot of cases like this actually, a lot of these untold stories that I think boleh jadi example kepada anak-anak muda lah especially. Actually if you simpan tak kacau, your money can actually grow much larger lah. So these are actually a lot of stories like that. Tapi adalah, biasalah ada yang memang daripada keluarga berada, tapi it's a good investment habit. Kalau dia ada duit RM200,000, RM300,000 dapat bonus ke apa ke, letak terus kat ASB and biar kat situ. Okay. Cik Abbas, ada juga orang tanya macam mana ada orang boleh ada simpanan lebih daripada RM200,000 ataupun RM300,000 limit yang baru. Kalau dalam contoh ni ada orang sampai RM500,000 dan ke atas ni, bukankah limit dia adalah RM300,000 saja? Ya, tak. So actually technically limit memang RM300,000. So every time if you get dividend, say you dapat 5% daripada RM300,000, which is RM15,000. RM15,000. Okay.
So the next year you punya value jadi 315,000. Dia repurchase Repurchase, reinvested lah Reinvested, basically. 315,000. So bila dia keluarkan 15,000, actually dia punya maximum to put now is 315,000. dia boleh masukkan balik kalau dia nak. Dia boleh masukkan that 15,000 because dia punya basically pokok dia yang dah meningkat tu dia 315,000 lah. So dia bawa ke 15,000, they can always put back the 15,000. So and then as it goes higher than higher, 315,000, the next year another say 16,000 out of 5% tu. So dia punya capacity untuk invest tu meningkat. Dia compound dan dia meningkat. Dia compound dan meningkat. Maknanya orang yang ada simpanan lebih daripada 500,000 ni, maknanya dah menyimpan, dah maksimumkan dia punya capacity tu untuk bertahun-tahun lah. Tak keluar. Banyak. It's amazing story. Macam saya dengar pun macam wah, saya pun tak berdisiplin macam tu. So hopefully kalau cita-cita macam cita-cita pakcik-pakcik yang start daripada invest daripada zaman 80-an, kalau kita boleh bawa ke sekolah balik and cerita, actually if you do that for the next 20 years, 30 years, you have that much money. Tapi ada juga orang kata, duit banyak-banyak buat apa? Nanti dah tua pun nak spend. What do you think about komen-komen macam ini? I think tak salah, tapi at the same time you can argue that ada duit, at least you punya fikiran tenang sikit. If you need the money, kalau ada apa-apa emergency jadi ke, duit tu selalu ada. Tapi saya cakap macam ASB ni, sometimes kalau orang keluarkan pun untuk emergency, that's the whole function of ASB pun. So you simpan untuk rainy days. Or only rainy days lah. But one day say you nak pergi haji ke, you nak pergi umrah, you nak bawa parents you jalan-jalan. This is the money that you've already simpan lah. Itu tak salah. Faham. Okay, berbalik kepada yang 500,000 tadi, sebab saya ada cakap pasal ASB financing. Ini adalah satu produk bank yang boleh dikatakan low risk. Tetapi kalau dibandingkan ASB financing ni, kadar pinjaman dia kalau kita tengok market sekarang ni between 4.4 sampailah 4.8% mengikut bank dan mengikut profil kita lah dan berapa banyak kita ambil. Berbanding dengan pulangan untuk yang sebelum ini, untuk tahun 2024, 5.75% adalah sedikit margin, adalah margin dia. Adalah. In your opinion, adakah ASB financing ni sesuatu yang patut ataupun boleh dibuat oleh para pelabur ataupun patut mereka invest secara cash? Okay. Cik Faiz sendiri cover a lot of ASB financing. So kalau tanya saya, and this is a very personal opinion, I always feel that ASB financing ni is a forced saving punya tool. So kadang-kadang orang ni mengikut habit dia susah betul nak simpan. Dia pantang tengok apa offer dekat Shopee ke Lazada ke apa-apa, dia terus nak beli. Sometimes if you have a loan, you feel like you are macam obligated lah bayar, kena service the monthly payment and all that. So you force yourself to save. Tapi setengah orang, they already have a very good habit of savings. Whatever amount interest payment yang dia kena buat loan tu, they can actually do it voluntarily, masukkan every month tu. So it's a different way. It's definitely macam salah satu cara untuk menyimpan secara disiplin, tapi kita kena tengok kemampuan masing-masing lah. Dari segi prinsipnya, kalau kita tengok daripada company punya capital structure, right? It's always good to have a very efficient capital structure. Contohnya, you cannot have 100% equity, right? You need some sort of level of debt to push up you punya return on equity, kan? So the way I see financial planning also the same. Sometimes if you can leverage untuk invest from individual punya financial planning standpoint, you're pushing up your return on equity. So I think that's the function of ASB financing. And ASB financing dari segi what you call it, risiko pun, not that we want people to macam tak bayar dia punya loan ke apa, but whatever happens pun, I think it's not you tak gadai you punya harta ke apa lah untuk do ASB financing. So it's safer than any other kind of financing in my personal opinion. But they can always use it as a financial planning method.